Oh, kucing. Ada kucing pula tepi. Sampai. Kenapa? Hari ni saya tak main. Kenapa? Sebab Isa puasa tak nak main bola api. Mami, komen sikit anak awak tak main bunga api. Isa ni Ya, kenapa ya tak? cermat orangnya. Maksudnya dia semua benda yang dia rasa bahaya dia tak akan buat. Dia sangat berjaga. Halo, Assalamualaikum. Kita dah sampai Rauk. Hari ni hari Jumaat, esok raya Sabtu. Sebab Rabu malam. Macam teruk. Dekat 6 jam kita start. 6 jam kan? 5 jam sebenarnya. Tapi kita berhenti dekat Rauk untuk pergi Bazar Raya. Lepas tu esoknya, which is semalam. Tak, awak sembelih kambing kan? 2 ekor. Dan lapar. Malam main bunga api. Tapi Esa macam biasalah dia macam takut-takut sikit. Dia kan menjaga-jaga punya orang. So hari ni kita korang-korang ni nak pergi mencari kuih. Tapi dah last day. So tak tahulah ada orang jual ke tak. Sebab rasanya semua orang pun dah cuti. Sebab orang expect hari ni raya. Tapi tak ada raya. Jadi semua orang tak rasanya. So malam ni kita nak merendang. Dan esok raya. Tak ada orang. Kemahnya banyak. Tapi semua dah tutup. Kita dapat air je. Itu je yang ada. Lain semua dah kosong lah. Ibu simpan tempat ni. Tapi sungai, wah. Cantik. Dia dah buat baru dah. Macam food court Ni dapat ikan kalau macam ni. Dapat ikan? InsyaAllah. Ya, sungai tadi. Yo. This is Pahang. Itu Abah. Boleh pula tersepak Abah Tadi pergi mana dah tu? Macam accident. Yelah macam accident lah. Abah pun tak tahu ni. Motor. Di depan ni kan ikut. Bagi girlfriend kat sini. Oh, bagi girlfriend makanan. Tak baik. Kita lah yang tak baik. Oh, yo. Mana budak perempuan dia tu? Boleh tahu mak dia. Ni tu mak dia. Oh, ni lah rumah budak perempuan tadi tu. Cik, tadi kantoi cik. Boyfriend yang hantar makanan, cik. Cik dah kalangan. Patutlah petang-petang ada makanan. Wah, tak ada macam tak ada makanan kan? Kat mana dia pergi beli budak ni? Makcik lelaki tu. Overhaul. Exhaust ni. Hari tu sampai-sampai dah malam. Sampai buka puasa. Susah ni tak? Main. Mari pula. Di atas ni. Di atas ya. Dua bayar terlepas daripada 15 Naik. Naik, Jasmine, naik. Ya. Kenapa, ha? Oh, stitch. Mami jadi Esa main. Lagi. Mami dah record.
Careful. Oh, semua orang pergi cari mercun. Boleh macam bayar. Bayar eh? Jom. Jom. Jauhnya. Hai. Kita nak pergi mana ni? Beli mercun lagi? Wah, tak cukup ke yang tadi? Oh, bunga api lah. Apa? Dia punya besar ni. Main dengan orang lain kan? Mami sudah buka kasut. Tak apa, buka lah. Anak-anak okey di belakang? Kenapa semua macam ni? Isa pun sama ke? Semua sama lah. Apa pula? Tadi ke sana, ni ke sini. Tadi ke sini, ke sana pula. Tengok apa? Nak turun. Nak turun ikut bonnet. Ada lampu. Dekat lidah sekali. Lepas tu, masuk kumul. Lepas tu, Isa keluar macam hijau. Lepas tu, Mami ambil daun. Oh, Mami lelak. Baju siapa pakai? Isa pakai sini. Mami pakai cat. Isa dah besar. Video. Untuk ni dia tak santan dah. Aduh, apa kau cakap macam tu kakak? Konon-konon je. Selamat pagi. Ni yang buat sama kupat pagi. Dah siap. Selamat Hari Raya. Comelnya Yasmin. Kau ada hidung. Sama-sama kau ada hidung. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Semua cakap raya lah. Semua cakap selamat Hari Raya lah. 1, 2, 3. Selamat Hari Raya. Siapa budak ni pakai spek ni? Isa lah. Oh, Isa tak kenal tadi. Depan dia tunjuk. Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jemaah sekalian, antara ruh terbesar Aidil Fitri ialah kemenangan hati yang bersatu dan ukhuwah yang diperkukuh. Yeay.
lain tak dapat raya lagi kan? Dah selesai kan? Rumah ni cantik. Wah, dia memang mendeko-deko. Ni dibuat apa? Ni kan macam balik tu semua. Assalamualaikum. Raya ada ke? Kami tu dah habis. Ha? Kami dah habis. Kami dah habis? Kami tak dapat duit raya tadi. Selamat Hari Raya. Alah, comel je. Bukan cerita lah. Saya dah hantar gambar lah. Sesi bergambar. Tu anak siapa entah tengah menangis tu. Nampak cerah. Bisa tak saya gambar eh? Sini awak. Awak sini. Sini, Mi. Sekejap. Jatuh nanti. Mi kan gambar dia. Raya. Isa tak best lah raya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Yang ni kita ambil. Asyuk tiga. Abang malu. Kan tak ada ni. Ni apa? Maaf, selamat hari raya, bang. Selamat raya. Ya. Terima kasih. Selamat hari raya, bang. Alah, bang, asal banyak makan. Nak beranak kat rumah aku banyak. Selamat hari raya, Mi. Macam kembar. Sedih-sedih kat sini nanti. Uji aku kat luar. Uji aku jadi. Patutlah. Amin. Kalau malam Umi ke apa gaduh ke. Ni jangan edit ke. Tak masalahnya minta maaf ke? Sama. Kalau terlalu lalu tiba-tiba dia gelak. Gelak. Padahal tak cakap apa-apa pun. Minta maaf tak? Ni jangan edit ke. Salam. InsyaAllah. Kahwin. Sorry apa? Pantai terus sekarang. Kuat putih. Ya. Mami. Saya beli Beyblade. Oh, beli Beyblade? Saya beli tali. Cakap selamat Hari Raya tak? Cak minta maaf tak dengan Atuk? Oh, sorry. Alah, budak pandai. Terima kasih. Sekarang dia sama air dia. Hari raya dia, maaf dia. Dua tambah dua ke? Au. Jom kita pergi raya. Kita nak pergi mana? Pergi tempat raya. Kau pergi ke tempat raya? Naik kereta makcik. Nice, naik kereta makcik. Rumah beg. Best naik kereta makcik eh? Ha?
Ya, betul. Dia tak formal. Dapat tunjuk. Tadi pakai Mami dapat tunjuk. Bermalu. Cantiknya semua orang pegang bunga api. Okay, Esa, yuk. Go. Your turn. Dia macam tu kejap. Wah. Desa!